What an amazing day kawan-kawan. Jadi trip kali ni Bamban dan rakan-rakan kampung ditemani oleh Fikri dan orang kanannya daripada FF Blade. Kami berjalan hiking menyelusuri sungai, masuk ke dalam hutan demi mencari sang penguasa raja iaitu Tengas. Makan malam, makan yang sangat best. Kita ada samak serai dan macam-macam lagi. Kawan-kawan kena tonton video ni sampai habis. Bamban janji korang mesti suka punya. Power! Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi video kali ni Bamban dan rakan-rakan kampung kita akan pergi cari ikan. Tidur satu malam. Tengoklah apa yang ada ni. Jom. Kita kena lintas sungai, geng. Ni adalah sungai Latar Panggung. Oh, ini siapa sungai? Udah. Ha? Mari kau bantu main. Oh, Tinggal eh. Oh. Tinggal. Baru apa ni apa ni? sepanjang jalan akan jumpa anak-anak sungai ataupun kita panggil carok lah. Nampak? Sungai-sungai yang kecil macam ni lah dan akan bertemu dengan sungai-sungai besar. Jadilah sungai. Alright, kita dah sampai satu tempat campsite satu lah. Dekat lah. Lintas sungai, jalan 50 meter, 100 meter sampai. Jadi caster kita tengah prepare barang untuk cari laut sikit. Sementara nak sampai port untuk kita tidur. Maha Guru Pozi pergi cari ikan lu. Nampak? Apa tu? Wah, malu lah walau wajah. Buat mata hidung. Mana? Ada beli? Tak tengok satu ni. Ni. Ya. Pakai atau dengan serigala. Ada buat tak? Dekat. Ada ni. Ada. Ada. Tahu. Nak kau kalau ada. Hello. Boleh. Ui, besar tu. Tunjuk sikit. Woohoo. Ikan pertama, geng. Ikan pertama. Power. Ikan kedua, geng. Oi. Halo. Dah tempat dah tahu. Oh, ada air di bawah ni. Wah. Dia macam ada struktur gua tapi ada air lalu bawah. Oh, cantik lah geng tempat ni. Dia ada batu lereng kan. Tapi licin lah, licin. Dia berlumut. Alright, kita bergerak ke spot seterusnya. Sudah lupa tu pengajian boleh yuk. Batu sana apa bunga tali tu. Aku sedang bersiap. Tidak ada meja, kursi semua. Boy. Dia ada kerusi. Pandai dah mau, pandai. Apa pajak apa.
Bamban tak teruja sangat babat ikan tu, tapi subhanallah, batu hampar yang luas, ada air terjun. Nampak? Air terjun, batu hampar besar. Sini boleh dijadikan satu campsite juga ni, cantik. Tok Batin tengah bagi petua-petua untuk mendapatkan ikan tengas. Biar diorang pergi mancing. Bamban relax tengok. Oh. Woohoo! Power. Oh, lauk saiz. Ada rezeki weh, ada rezeki. Saiz geng. Ini gulai lemak. Oh, berlemak bibir oh. Gulai lemak abang tengah. Oh. Kita jadi apa? Kita jadi pemancing yang bertanggungjawab lah. Ikan besar-besar ni saya lah ambil untuk anak cucu juga ni. Saiz makan kita ambil. Terima kasih. Go. Alright, trip kali ni Bamban bersama dengan rakan-rakan Fikri daripada FF Blades bersama orang kuat dia. Jadi trip santai lah. Kami bukannya handal sangat pun kan. Tapi lauk dah ada. Lauk dah ada, itu yang penting tu. Macam mana Fikri? Okey lah. Belajar. Ni first time lah kalau mancing ikut geng lah. Okay, mancing ni kali pertama. Itu best geng. Tak dapat ikan juta lain. Nikmati tu best. Alright, kita pindah spot. Kita ke Latar Buih. Latar Buih. Latar Kasih. Tapi trek ni memang best lah, ada tali semua. Boleh. Kali. Okey. Timah. Ni tu kali. Bau dia. Ekor dah check out tak? Bau dia. Ni kacil Fatimah. Oh. Nak check up tak boleh ni? Trek memang cantik kan, nampak? Siap cangkul, ada tali. Alright geng, dah sampai Lubuk Buih. Cakap pun dah berbuih-buih dah. So sepanjang perjalanan kita akan jumpa banyak anak-anak sungai ataupun caruk kecil. Jadi sungai dan caruk kecil ni lah yang menuju terus ke sungai. Jadi kalau ada apa-apa persoalan ataupun kita rasa curious macam mana sungai tu terjadi, daripada sini lah, daripada atas bukit, keluar air kecil-kecil, air mata air. Nampak ni, ada air kecil kan. So dia akan terus ke sungai. Jadi sungai akan jadi besar lah. Okay, jom. Kita dah dapat besar ni. Jadi kita akan lepas balik lah sebab kita nak jaga lagi lah. Esok nanti tak nak datang lagi, nak dapat yang besar lagi. Jadi ni Betul. Ya. Dalam duk bersembah. Dah lepas dah. Lepas dah. Macam mana ni, Tuan Ting? Tengok kita. Tengok. Kita dalam duk sembang. Boleh lah. Saiz ni okey kalau kita nak masak kan. Oh, dia macam pot salang kot dia. Daun dah pucuk. Jangan pucuk lah. Oh, pucuk lah. Okey, pucuk tu. Ni pucuk apa? Ni Pak Zee. Samak serai. Samak serai. Buat gulai. Buat gulai. Buat gulai lemak. Malah kata apa. Kena hak tadi tu, hak tengah. Ada, aku tengok pucuk dah. Belendiak. Dia tak boleh buat sisik. Dia gigi kau yang besar. Oh. Dia tak boleh buat sisik. Oh, dah macam ni pokok dah ni.
Kalau ikan tengah ni tak boleh buat titik. Ni dia besar ni daun. Dah jadi nak lagi. Oh, dia ambil pucuk. Pucuk kan nak. Pucuk lawa. Bau dia memang bau serai lah. Tu. Atas ni ada tapi aku nak pergi jauh kat ni. Tak jumpa ke apa kan? Ni bau kuat tu. Ada tepi air tu. Alright gang, ni daun samok serai. Orang kampung panggil samok serai lah. Apa? Oh, pegang tu. Tepi. Bila kita bau dah, cukup rasa. Semua dah. Bau serai, bau kunyit, bau herba-herba sikit. Jadi bila masuk hutan, nak masak gulai lemak ke, nak masak gulai ke, pakai daun ni je lah. Tak payah nak bawa serai daripada rumah. Okay, jom. Ha? Buah apa? Buah turun. Tak tahu apa. Kok gatal. Nampak ah? Boleh? Oh, gitu. Jadi newong. Tengok ni kan minum. Kita dah sampai ke lokasi untuk kita cari ikan lagi. Kemungkinan kita akan camp kat sini. Orang kampung cakap nampak derek-derek pok. Cantik. Ini kalau air jernih ni. Malam hujan. Okey, Tok Batin dah bergerak ke atas. Dia pergi cari lauk lagi. Kalau tunggu kami memang lambat lah. Biasalah. Orang yang jarang-jarang hiking masuk hutan. Selalu kita masuk hutan, pinggir-pinggir hutan je. Tapi tempat ni cantik. Dia ada pantai. Lepas tu dia ada struktur batu dia memang nice lah. Ada struktur batu, ada air terjun kan. Tapi sayang air keruh. Mungkin ada yang tak tahu. Memang nak tunjuk satu buah rotan. Selalu orang tahu pokok rotannya, tapi sebenarnya boleh lah. Tapi sebenarnya rotan ada buah. Ada kelat-kelat masam. Ni. Ni pokok rotan. Ni dia punya buah. Tu nampak. Tu pokok. Dia berduri lah. Berduri. Macam buah apa? Walnut. Cik Mang selalu ambil kan. Ni. Comel. Epic tempat ni. Dengar akar-akar Oi, ni comel lah ni. Ni. Right, sekarang kita di tengah-tengah hutan belantara. Tapi sebenarnya tak jauh pun. Tapi kita berhenti-berhenti. Tok Batin kita nak cari ikan. Dia kata ikan tak cukup, nak makan biar puas dia kata. Jadi biar Tok Batin pergi cari ikan dulu. Kami santai-santai kat sini. Tapi agak kagum jugalah boleh jalan sejauh ni. Tak ada lah nampak teruk sangat. Alright, kita dah sampai campsite. Jadi kita set up dulu. Tapi memang nice lah geng tempat ni. Dia ada pantai. Lepas tu pantai dia pula tak adalah terus ke sungai. Dia tebing. Jadi kalau ikut keselamatan masih lagi selamat. Tapi kena berjaga-jagalah, takut air besar kan. Tapi 2-3 hari ni panas. Dan InsyaAllah okey. Tok Batin pergi cari ikan dengan daun sikit. Jadi sampai-sampai masak dulu lah. Masak untuk lapik perut, makan Maggi lah. Nasib baik kita bawa stove gas. Kalau nak tunggu kayu api lagi petang pula lah cerita dah. Okay, nampak kita sini lah. Camping, mancing. Dia tak ada lah estetik
sangat nak cantik-cantik tak. Ada asalkan cukup barang letak setempat okey lah. Jadi kita masak Maggi dulu. Okey. Bukan boleh lah pakai tu. Kita nak belah perut lah. So ini survival okey sebab dia tahan karat. So kita belah perut ni. Bukanlah kita main sangat tapi Ish, rare ni. Wish. Ha? Sementara kita nak masak nasi kan, untuk batin kita cari ikan, kita baham dulu Maggi. Ni duduk dalam air kena Maggi. Allah, duduk lautan makan apa sedap tu tak? tak mau kat mana pun lagi ni. Ini dah ni. Kena pula dengan TO kan. Cara-cara panaskan badan. Tengah menggoreng. Nak pour lagi. Tahu? Oh. Sama ada. Oh, dengar weh. Kayu dapur. Dapur sama ini dapur ini. Dia tak ada bunyi letup tu. Oh, apa tu bunyi? Ya, aku tak tahu. Apa itu bunyi? Tak boleh bubur dekat-dekat dengan nanti dia masuk sembang. Bau behal dia. Ya. Oh, duduk di rumah. Nak kena habis ni pukul gigi. Pergi kat atas bangun pak dia tidur, pak dia mandi Dapat. Tadi maklong tadi tu dapat banyak ke ni? Itulah aku kata lu ni ikan ni dia tak ada di atas. Semua duk di bawah. Pak kami tidur semua ya.
Pak kita aku dapat ikan besar. Ada yang atas sikit ada ni dari tengok ada aku tak banyak kita mesti lama. Terima kasih. Buih ni kan. Ha. Pasal tu karang. Karang tu atas tu. Alright sahabat, jadi sekarang ikan tengah dah goreng, nasi pun dah masak, tinggal apa? Gulai samak serai. Gulai samak serai. Ha, dia macam gulai lemak tapi dia pakai santan lah. Yang penting daun samak serai tu. Nampak tu. Oh, Bukit dah. dalam hutan je ada. Mantap. Ya. Oh. Tengok ni sahabat. Oh, Dah. tunjuk faham. Oh, gorgon. Lipat asal. Elok penuh ah. Boleh tak boleh. Tuan juga mati. Wow. Alah tak apa. Lipat asal ni. Mana? Dan ni putih lagi masak. Kalau ni sangat ada gini kan. Kacau lah. Kacau. Ui, panas. Oh, tak boleh tak? Boleh tak? Boleh. Banyak oh ni. Nampak macam tak, macam dekat tak ada kan. Alright. Menu paling special lah. Samak serai dah siap. Jadi ni keadaannya. Meleleh geng tu. Samak serai. Inilah daun samak serai tu ha ni ha. Pasal tu. Dia special sebab kita tak payah letak ingredient lain. Garam. Garam je lah. Nak bagi cantik boleh kunyit sikit. Tapi rasa serai, rasa daun kunyit semua dah lengkap. Memang handal lah. Penuh ikan. Sikit hidup. Jangan takat gambar aku sudah ada sini. Tak boleh. Oh, mau apa? Kami Ni mak kau mau juga. Jauh ni. Kami itu dah. Nak pergi tak apa. Pergi dah. Kami tak agak ah. Mau kan? Keluar. Jadi lah. Ini dah tu dah. Nak jalan lah. Kita ada abang ke kat situ. Bawah. Video. Oh. Tak boleh ha. YouTube. Oh lah. Tengok 2 kilo itu. Tengok video Baban tadi. Kuota kat rumah buka babi tak. Betul Pak Cik Ustaz. Saya tengok kamu ah. Jadi sahabat-sahabat yang lain pergi mengai, kita duduk base camp lah. Kita duduk base camp, kita buatlah apa patut. Bacuh air ke apa kan. Malam-malam duduk dalam hutan. Memang best lah. So ni campsite. Okey, jadi inilah tempat tidur untuk malam ni. Sahabat kita daripada FF Blades dah set up tempat tidur pakai guni gula nampak. Pakai kayu dan ada fly sheet lah. Takut malam hujan kan. So far so good. Jadi malam ni budak-budak tu pergi cari ikan. Jadi kalau sempat kita masak. Esok kalau sedap esok kami buat pula. Tadi. Oh. Air buat tu. Atas ni dah. Dia boleh aku bayar. Kita naik ni. Ha? Ha? Wih, bawa dah. Ha. Udah nak masuk kamar.
Buat menama duduk rumah sekejap. Ni buat air apa panggil air asam. Air asam. Air apa tambah Air garam. air garam. Ya boh. Kati cik baku ni. Oh, kita cicak baku. Berapinya. Ada berapinya. Oh, tak rebus juga atas tu. Mana? Muka ya. Ini. Tunggu, tapi malam ni kata. Melom. Pasir be. Bismillah. Mana ada kok? Oh. Dia ni. Kita lama tak Dia malam sampai? ni tu. Lama tak lagi. Tahun bodoh. Nah, sini. Ibu tak apa lagi kakak lu? Dah. Dia besar kakak eh? Semangat. Itu air panas. Power. Aku tak gila. Lapar pula mati lah. Pula. Ya. Dia air di lapar. Tunjuk dulu, Maggi tak masak lagi. Oh, dah lagi. Beli Bukan ada lagi. Uyuk lagi boleh. makan lewah pol ni. Tak ada deh. Alright guys, selesai makan malam. Makan malam yang sangat fantastik lah. Dengan ada sardin, air garam, ulam rebus, tengas goreng ikan masin, macam-macam lagi lah. Jadi malam ni tak buat apa pun. Sahabat-sahabat kita yang lain pergi cari ikan. Kami sini jaga kemah. Jaga kemah lagi Lena. Jadi tak ada apa nak update, tunggu esok pagi pula. Okey, power. Tu dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Oh ni. Ni merah. Satu tangan. Ya Allah. Duduk air ni ada dah. Duduk air macam ni. Mana macam ni. Tak ke? Oh tu. Oi, satu pun. Ni oi. Oi. Hey, anda juga Oi, pasal lengan ni jadi Oi. Ngai boleh tu dah apa. Kalau tu tak tahu lah. Pakai tak boleh laju duk piping tu. Balik lah tunjuk, dah balik tunjuk lah tanya. Ngai hak ni jerit. Ni jerit. Patut. Ni jerit balik kau kan. Nama ibu. Cabe. Bawa marah bola. Tak ada kalau hidup dia aku belok. Ni boleh tahan ni. Dok atas kodok tu. Ada orang dia duduk gerak. Pagi. Oh pagi dak aku 3, aku 4, aku 5 naik. Itu kan duk napok turun ni. Ha. Ru lagi. Sani. Tahu kau faham ni. Oi. Sosok ni. Aku duk tunggu capok aku. Jangan duduk Kata dia kumpul kan. Dengan dengan. Nak buat apa? Nak buat teh? Dia nak macam minum tu lah. Dia ambil tin apa? Tin ada dah buat air. Mana apa tu? Ekor sahok apa tu? Kalau kan duduk tiga beradik. Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi sekarang macam menunjukkan pukul 7 lebih lah. Semalam sejuk. Lepas tu nak terkencing pagi tadi. Bangun,
solat subuh. Dah tak boleh tidur dah. Jadi alhamdulillah semalam tidur okey. Kita punya katil daripada Guni tu memang best pakai, best tidur. Tapi dia kecil. Bila kecil, kayu yang jadi dia punya frame tu dia makan sikit lah kat bahu. Tapi apa dah hal kan, tidur dalam hutan bukannya kita tidur dalam hotel. Dia takkan selesa punya. Asalkan boleh melapkan mata sekejap pun okey. Jadi pagi ni sahabat-sahabat yang lain plan untuk mudik ke hulu, memancing dan menjala. So Bamban akan stay kat sini lah. Stay kat sini, prepare apa yang patut, makan pagi ataupun makan tengah hari. Tapi semalam sahabat kita Pak Wan jala dapat ikan tengah. Memang besar, 1 kilo lebih tu, nampak. Alright geng, kena nasi goreng dulu pagi-pagi. Settle dah. Geng yang lain pergi naik mudik ke hulu, pergi ngai. Jadi tinggallah kami ni. Pak Wan pun nak keluar dah. Dia jala. Udin dah sedap tidur ni. Gini lah, duduk di hutan ni, makan atas menama pun sedap. Cincai-cincai ke. Janji perut kenyang. Sekali tak tahu lagi. Rasa tak tahu nak buat apa, tidur. Alright geng, setelah selesai makan tengah hari, minta maaf tak sempat nak rakam makan tengah hari pasal sedap sangat. Jadi kita bergerak pulang ke rumah masing-masing. Jadi perjalanan mungkin akan jadi sejam atau mungkin 2 jam. Kita tak tahu, bergantung pada faktor cuaca. Jadi trip ni sangat best. Kita bersama-sama dengan rakan-rakan kampung dan Fikri daripada FF Blades. Mama harap kita boleh enjoy trip macam ni lagi. Okay, sampai sini saja untuk video kali ni. Till next adventure kawan-kawan. Power!